guys. Dia nak just nak ambil bulu tangkis je. Dengan ni. Kan ni lah. Ni malu tau. Malu dan berbahaya. Kan. Kan cakap lah. Ya. Oh sakit siap. Ni lah lalu ni. Oh, ni tempat laluan dia. Dia takut ada benda-benda. Dia tak takut ni. Mana ni? Macam ni. Lubang. Dia ni. Rumah kita depan-depan lagi. Bijak lah. Tu. Sikit lagi. Kotor. Ya, ada berudu. Dia kotak Ni. Ya mana tadi? Kat rumah kita mana? Tu kot, bonggol tu ke? Rumah kita yang kecil tu. Tu. Mana pokok rumah kita? Dia salah lah. Kita turun dulu lah. Sebenarnya sana. Ya. Wait, what the hell? Allah. Apa tu motor bapak jauh? Dia dah ambil kunci. Dah. Ha? Dah ni. Ke mana pokok rumah kita? Pokok tu ke pokok tu? Ke pokok tu? Oh, dekat tiang lampu ni. Kan tiang lampu. Betul lah. Dia panjat apa? Kena elok-elok kan. Cicin ni berbahaya ni. Dia naik juga ke apa? Kena bawa ni. Ni. Bawa ni. Jadi macam tongkat. Tapi jangan kuat-kuat sangat, pecah sebab dia plastik. Kita tahan dekat sini. Minyak apa dia? Minyak air pokok-pokok hutan kotor lah. Yang pencemaran kat longkang dia lalu kat tepi ni. Jangan lalu kat minyak tu, licin. Naik lagi. Sikit lagi kat tiang lampu tu. Lagi. Cuba lagi. Janganlah lutut, kotor. Berjaya akhirnya. Dah tahu nak turun macam mana. Ada slide boleh bontot. Jangan. Jangan. Jangan Diri. Sayang Diri. Apa? Go. Faster. Yes. Woo. Anak pungut. Let's go. Jangan. Kotor. Bontot. My goodness. Apa asal ni yang main? Macam tu. Turun orang bontot dulu. Apa keluar swing? Apa ni? Otak pakai lah.
Tu kena ada kayu macam habis baju. Aku daripada baik jadi cakap buruk nanti. Otak pakai. Lepas tu baik balik. Kenapa aku menyinga kat sini? Pegang. Mbak. Tengok minyak ni. Mana bertuah minyak macam ni ya? Kau nak tahu takkanlah dia semula jadi dari tanah. Dia ada lubang-lubang longkang ni yang bocor ke. Kan ada rumah kita. Apa guys, itu saja.